Okay, so salah lah kalau siapa yang jawab City on the sea. Kena baca habis-habis. Tajuk dia Oasis of the Seas. Okay, next questions number 4, Ishak. Okay, baca soalan tu. Okay. C. Okay, why the answer is C? Okay, kenapa jawapan dia C? Cari mana Ishak yang cari. Tengok dekat mana. Mana petunjuk yang ada relate dengan jawapan C tu. Kenapa awak pilih C? Okay. So at the second and third line, the last sentence showing that I'm not interested in shopping. Okay, awak kena kat sini apa yang menguji awak untuk jawab soalan ini adalah bila Muallimah cakap tolong jangan bercakap. Awak tak buat kertas, cakap pula. Depan Muallimah pula tu. Okay, awak kena faham. Okay, soalan ni kadang-kadang dekat petikan dia tulis perkataan lain. Dekat soalan dia tulis perkataan lain. Contohnya, dekat dalam petikan dia tulis I'm not interested. Awak ingat tak phrases yang kita pernah belajar dulu kan? Macam mana cara kita nak menyatakan yang kita berminat ataupun tidak berminat dengan sesuatu aktiviti ataupun hobi. So kat situ dia tulis I'm not interested. Okay, tapi soalan dia kata why are cakes disliked? Apa? Dalam buku. So untunglah siapa yang dia perasan kalau Muallimah dah pernah bagi soalan tu. Dia tak perlu banyak lamalah fikir sebab dia ingat apa yang dia dah pernah buat kan. Okay, so kat situ I'm not interested dengan dislike tu adalah maksud yang sama, tak suka. I'm not interested, tak berminat. Dislike tu tidak suka. Okay, so sama maksud dia kan. Ada yang salah tak soalan ni? Tak ada kan? Okay. Next, number 5. Okay, sit down Syahid. So next, Khalif. Okay, some, same. Studies in same school as Aiman. Okay, kenapa awak pilih jawapan tersebut? Awak fikir, kenapa? Apa? Okay, awak tengok yang ayat bawah tu kan? I took picture. Okay, dengar betul dia sekali dekat semua. Okay, terutamanya orang yang salah. Muhammad tahu ada yang salah soalan ni. Salah. Awak pun salah. Zahra pun salah. Siapa je yang betul soalan ni agak-agaknya? Betul. Awak buat A? Okay. Okay, sidang Khalif. Okay, dengar. Okay, dia kata tadi, apa yang awak boleh faham daripada email ini? Okay, awak akan tahu Farid tu sebenarnya dia belajar di tempat yang sama dengan Aiman. Kenapa? Kenapa sama tempat dengan Aiman? Okay, kalau awak tengok betul-betul dia punya key point tadi, awak tolong gariskan dekat buku soalan awak tu. Tolong ringan-ringankan tangan awak untuk garis petunjuk soalan. Tak susah pun. Kertas awak sendiri awak tulis. Gariskan ataupun buat apa je lah, bulatkan, gariskan, buat kotak ke, ikutlah. Gariskan. Okay, dia tulis I took pictures too. I will show them to you when the school reopen. Saya telah mengambil gambar dan saya akan tunjukkan kepada awak ketika mana sekolah akan dibuka. Okay, kita tengok
Kalau soalan ni kan awak kena baca semua. Okey, A tu salah kenapa? Apa maksud pet many animals? Pet tu maksudnya apa? Membela. Adakah Farid tu telah membela banyak haiwan di Wonderland Park? Betul ke? Betul ke haiwan-haiwan dekat Wonderland Park tu yang dia punya? Tak. Dia telah pergi ke Wonderland Park. Lepas tu dia tengok kan terdapat berbagai banyak haiwan seperti otters. Otters ni memerang maksudnya? Lemurs. Lemurs, porcupines, elephant and ostriches. Landa. So itu salah. Pangkar. Okey, B salah sebab apa? Adakah dia bagi makan dekat landak? Okey, awak potong jawapan porcupines ni. Siap-siap awak tulis kat atas ni otter. So jawapan A dengan B tu salah. Senang dapat jawapan C. Okay, jawapan dia adalah C. Okay, next questions. Number 6. Okay, number 6. Siapa next? Rida. Okay, baca Rida. Ikut tempat duduk awak lah. Zarin buat apa tu Zarin? Baling-baling barang tu. Rida, jawab nombor 6 tu. Baca dialog tu dulu baru jawab. Mom, yes. Can I baca? Okay, yes or no? Jawapan dia? Oh, bukan. Mama tanya betul ke tak jawapan dia. Number 6. A kan? Okay, A betul. Number 7. Terus jawab ya Rida. I have done. Okay, I have done my homework. So, jawapan yang ke-7 adalah B. Okay, betul. Number 8. I'm sorry. Bye. Apa? Okay, it's time for bed. Okay, number 9. Okay, so number 9 jawapan dia C. So A, B, B, C. Okay, dah lah. Ada apa yang salah nak tanya? Ada? Tak ada. Okay, next part 3. Okay, next Zahrin. Kali pula Ramadan pula awak. Zarin. Rida. Okey, Zarin jawab. Number 7 page yang part 3. Number 10. Okay, so the answer is A, right? Okay, bagi tahu dekat Muallimah macam mana awak dapat jawapan A. Pergi dekat soalan balik, bagi tahu line yang keberapa.
paragraf yang ke berapa? Okay, line, jawablah the answer in line. In the first line. Okay, so dekat atas soalan yang jawapan dia dekat dalam teks tu dekat perenggan atas sekali ayat yang pertama. Ipoh is a city in northwestern Malaysia. Okay, thank you Zarin. Okay, sit down. Okay, Ahmad Irfan number 11. Okay, number 11 jawapan dia adalah limestone caves. Okay, bagi sebab kenapa, macam mana jumpa jawapan tu? Macam mana awak pilih? Perenggan yang ke berapa? Perenggan yang ke kuat-kuat dah sikit. Perenggan in paragraph 3. Paragraph 3. Kenapa paragraf 3 pula? Paragraf 3 lah. Sebut bahasa Inggeris lah. Kenapa maksud? Not monument. Ya, betul. Pandai. Okey. Nak duduklah Mak Irfan. Okey, ada yang confused. Ada yang cakap tulis jawapan monument castle. Okey, kita tengok balik dekat teks. Okey, awak baca dulu teks tu sama-sama daripada mula. Ipoh 1, 2, 3.